Triton ni sebenarnya tak dapat kasih sayang aku langsung pasal aku biar je kat office jadi beskal kampung. Staff aku duk drive balik rumah dan balik ke office, aku pun tak jenguk. Sekali aku jenguk ni baru tahu betapa lunyainya kereta ni. Korang tengok tayar ni hancus. Dalam episod ni tiba masa aku restore apa yang dah terlalu uzur kat Triton ni. First kali kita tukar tayar. Korang tahu tak, tayar 4x4 ni korang akan nampak ada 3 jenis label. Satu yang selalu nampak adalah all terrain, AT. Maknanya dia akan bagi grip on normal road dan juga off-road. Tapi dia bukan performance untuk off-road lah. Next kita ada tayar MT. M untuk mud dan T untuk terrain. So mud terrain lah. Tayar kategori ni korang boleh belasah suka hati off-road, memang akan tahan lasak. Dan tayar yang aku nak pasang ni adalah RT tire, rugged terrain tire. Tayar jenis ni korang boleh main lumpur hujung minggu dan hari Isnin boleh masuk drive on the road. Kira dia tayar best of both world lah. Sebelum aku start aku punya projek Palatau, ada benda-benda yang aku kena cari. Ini dia, aku perlukan bungee cord. Okay, glove, wire brush. Okay, brake cleaner, disposable glove. Ya, mari kita kerjakan Mr. Triton kita. Panas. Lama kan korang tak tengok King Triton beraksi semula. Memang wujud je kereta ni. Hanya kereta ni memang pakai untuk bekerja. So aku tak adalah munculkan dia sangat. Tapi aku nak tunjuk kat korang berapa mileage King Triton aku ni. Dah 307,393 km. Bagi aku ini kereta aku yang mungkin tak akan jual. Pasal dia sangat berjasa. Tak ada benda nak komplain. Memang aku repair lah. Aku punya cost repair kereta ni tak sebanyak macam mana aku duk repair aku punya Toyota Estima. Memang berjasa gila lah Triton ni. Tengok belakang semua aku dah buat balik. Memang si elok. Sejak dia dah mileage tak silap aku macam dalam 250,000 ke 280,000 macam tu aku dah kurang pakai. Staff aku juga duk ulang alik pergi rumah datang office. Steering pun aku dah buat balik. Tepi ni pun aku dah buat balik. Hanya best kalau yang ni boleh dapat colour hitam smart lah kan. Handsome sikit lah. So sekarang kita ada misi. Aku nak tukar disc rotor Triton ni. Memang seriously tak pernah tukar langsung. Masalah dengan 4x4, aku tak tahu macam mana nak jack. Masa kereta ni dah memang tinggi. So macam mana? Nampak ni, barang baru sampai. Ni yang best ni. Nampak ni. Sekejap terbalik. Bendix Ultimate 4-wheel drive disc brake rotor. Bendix shit. Masya Allah, berat. Lagi satu. Aku nak tukar sekali dengan Bendix Ultimate disc brake pads. Okay, yang ni dia kira brake pad yang agak high end lah. Dia suits for sports, performance dengan luxury vehicles. Lepas tu dia ada unmatched stopping power dan temperature control. Yang penting bila kita tekan pedal, bila braking tu kita rasa konsisten je. Mari unboxing. Korang tengok design diamond tip slots ni. Direka khas dengan slot unidirectional dan lekukan berbentuk V. Sebenarnya design ni adalah bentuk yang paling efisien untuk mengeluarkan gas dan kotoran dan air. Korang tengok ventilation design ni kan. Tujuannya adalah untuk penyejukan brake yang sempurna untuk pelepasan haba yang terbaik untuk disc rotor ni. Ni lagi satu idea bernas dari Bendix. Yang tanda bulat ni namanya Swift Check. Petunjuk visual yang mudah faham, korang boleh check haus ke tidak rotor korang ni. Kalau pakai dalam motorsport, senang lah mekanik nak anggarkan baki hayat rotor tanpa mengukur ketebalan. Membolehkan keputusan untuk ganti rotor dengan cepat. Tengok. Aku punya barang-barang dah get ready dah. Pasal aku tak tahu apa akan terjadi. Mesti ada drama. Mesti ada benda yang aku terpaksa palatau sendiri yang kau rasa macam bahaya Mamat ni. Aku rasa isu yang paling besar, macam mana aku nak jack kereta yang tinggi Aku adalah jack. Tapi kita cubalah. Kita cuba Tapi first kali aku nak sendat something kat tayar belakang dua-dua belakang ni. Boleh lah. Batu. Adalah jumpa lagi satu kat sini.
Jadilah jack stand. Aku ada 2. Lagi satu. Okay, kita cubalah sendat dulu. Lepas tu kita letak jack dan kita naikkan sikit. Puas aku cuba jack Triton ni, tapi dah sampai maksimum. Dah tak nak naik-naik juga. Tinggi takat tu lah. Geram pula aku. Belum start lagi dah ada drama palatau ni. Nampak gayanya aku punya 2 tan jack tu tak berjaya nak menaikkan Triton ni. Dia tak cukup tinggi. Tapi korang kena maafkan aku punya palatau. Pasal effort tu ada, tapi tools dia tak ada. So sekarang kita hantar kedai. Okay, bye. Okay. Aku second attempt. Aku nak pakai jack original Triton. Kita tengok boleh ke tidak pakai jack ni. Ni baru naik. Pasal aku cuba cabut tayar pula kan. Boleh pula wheel nut socket tu lekat dengan lock nut. Ingatkan tak ada drama dah. Berjaya juga aku cabut benda ni. Geram betul. Dalam banyak-banyak 6 nut ni, yang first kali saja nak bagi aku masalah kan. Okay, kita cuba buka balik. Aku dah spray WD-40 and harap-harap ada yang tak cari gaduh dengan aku lagi. Masa nak cabut ni mencabar jugalah. Pasal dah lama tak cabut rim ni kot. So, hampir semua nut ketat gila. Lepas tu, aku ingatkan drama dah habis. Rupanya dia nak bagi lagi drama kat aku. Sekarang aku tak boleh nak buka rim ni. Geram betul. Apa aku buat, aku dah tendang apa semua, dia tak boleh juga. Sekarang aku bagi pressure, aku terpaksa aku dropkan jack ni, drop sampai rendah. So sekarang semua tak ada nut. Aku tendang-tendang sikit, and lepas ni aku cuba naikkan atas balik. Puas aku terajang Triton ni. Tak nak juga gerak tu. Last kali aku pasang nut, pusing sikit je, bagi longgar, dan aku reverse keluar masuk rumah banyak kali. Finally weh, aku berjaya buka. Aku buka macam mana tau. Aku pakai apa benda, brake remover, piston pump. Aku selit kat celah-celah ni. Lepas tu aku pulas. So maknanya dia tolak rim ni keluar sikit. Sampailah sekarang dah terkeluar. Wah, I teruk gila sekarang aku dah boleh buat keluar rim ni. Bapak berkat nanti. Ni yang tak best ni. Dia dah karat. Tengok condition brake caliper ni, punyalah lama tak buka kan. Sampai keras dah. Aku ketuk-ketuk sikit pakai rubber mallet dengan harapan semua karat dah loosen up dan boleh tarik naik caliper ni. Brake pad lama kita tukar lah ya. Yang lagi best dari Bendix. Korang jangan lupa beli bungee cord ni. Senang nak gantung barang. Penai kan? Esok puasa pertama. Aku ingatkan benda ni aku boleh settle dalam masa sehari. Hari ni habis semua settle. Esok kira okey lah. Tapi nampak gayanya macam tak je. Aku cabut je lah tayar. Esok aku buat lagi satu set. Oh mampus buat time bulan puasa. Mampu. Okay, let's go. Lagi satu hari kita menghadap King Triton ni di bulan puasa. First kali aku nak bersihkan semua kat dalam ni. So aku kena remove caliper ni dulu, and then baru aku boleh release rotor ni. Ni first time aku tukar disc rotor tau. Memang selama ni ada perasaan seram buka parts yang paling penting kat kereta ni. Takut pasang balik ada masalah pula kan. Satu benda aku belajar, kena bersihkan brake dust dan segala karat yang ada. Itu boleh jadi penyebab brake kita tak makan. So aku grind habis semua parts ni, pasang balik, letak grease sikit supaya next time tukar tak lekat. Okay, masalah aku tak habis kat situ. Kalau korang tengok ni aku punya center cone. Center cone aku ni ada satu part dekat sini, dia besi macam terkeluar. So bila aku nak sumbat balik masuk dekat rim, memang tak boleh. So sekarang aku nak cuba pakai grinder. Ada je masalah dengan aku ni. Dah settle. Okay, sepatutnya boleh masuk lah.
Okay, dia macam ada masalah kat sebelah sini. Dia punya hub tengah tu macam bengkok. So aku macam susah nak masukkan. Patutlah melekat masa nak cabut tu. Tak masuk set. So aku dah detect kat sini masalah. Aku terpaksa grind sikit. Bendix Ultimate 4-wheel drive disc rotor ni ada satu benda dipanggil Swift Fit. Bila korang nak install rotor ni tak perlu pun untuk bersihkan dengan brake cleaner. Pasal ia telah dilengkapi dengan corrosion inhibitor untuk penampilan yang hebat dan sentiasa rupa cun je. Susah nak karat. Okey, dan aku dah bersihkan sikit kaliper yang ni. And then sekarang kita kena bersihkan kaliper ni pula. Okay, untuk kaliper ni pula aku kena tolak piston ni masuk, baru aku boleh masukkan brake pad yang baru. Proses nak buka dah tahu. So aku pun reverse je lah, pasang balik bolt yang atas tu untuk pasang kaliper, bagi tergantung dulu. Then aku pakai brake piston tool untuk tolak balik piston masuk ke dalam. So barulah brake pad ada ruang nak mencelah. Masa tengah push piston tu, aku kena release sikit brake caliper breather. Tujuannya sambil push, sambil angin keluar. Tapi jaga-jaga brake fluid pun akan keluar juga. Lepas ni korang kena isi balik brake fluid ya. Aku bersihkan sikit caliper ni, banyak sangat brake dust, dan aku dah boleh masukkan Bendix brake pad. Yes! Untuk pasang brake pad Bendix ni, korang kena make sure ada pad pins Kalau tidak, tak lekat. Korang tahu tak pasal brake pad Bendix Ultimate ni memang best gila. Dia bagi cengkaman yang hebat dan tahan suhu panas. Jadi brake dia memang berfungsi dengan baik dalam semua situasi. Seriously, brake kereta korang senang gigit habis dan takkan hilang kuasa brake walaupun panas. Kalau nak seimbang, korang kena pakai depan dan belakang, barulah rasa balance braking power tu. Tambah lagi kalau korang yang pakai sports car atau kereta luxury, sangat recommended. Nak pakai untuk motorsports pun perfecto. Finally, baru satu. One more to go. Buat time bulan puasa tak kelakar. Dan aku mula pula buat sebelah sana. Tapi kan sebelah sana tak bagi aku drama langsung. Smooth je. Aku buat pun rasa macam professional saja kan. Starting video saja nak bagi drama. Dah siap berjaya aku pasang dua-dua belah. First time aku pasang disc rotor dengan tukar brake pad sendiri. Tak. Tukar brake pad aku pernah. Disc rotor ni aku tukar sendiri. Sebenarnya senang. Hanya masalah yang sebelah sana dia bagi drama. Yang sebelah sini macam okey pula. Smooth Saja main dengan perasaan aku. Ni simpan balik. Okey, kita dah settle pasang Bendix Ultimate 4-wheel drive disc rotor ni. Sekarang kita kena test lah, takkan pasang je. So aku nak bawa korang ke satu tempat yang sangat epic untuk test 4-wheel drive. Tempat ni memang specifically playground 4-wheel drive. Kata Bendix, disc rotor ni ada 4-wheel drive metallurgy, which is dia sangat robust, dia tahan, dia higher strength dan wear resistant untuk apa saja condition. So condition yang aku nak test ni bukan setakat kereta jalan atas jalan biasa. Come on lah, kita test 4-wheel drive playground off-road lah. Let's go. Okay, aku dah sampai. Aku sekarang ada dekat Bay 13 Off-Road Ranch. Betul-betul dekat dengan Sepang Track. And korang tengok ni, ini playground untuk 4-wheel drive. Weh, off-road baby. So aku kena terima kasih dekat Adian Adian, ya semua orang tahu Adian daripada MSF lah. Dia bagi izin untuk aku test kat tempat ni aku punya Bendix disc rotor dan brake pad. Let's go. Macam-macam playground aku boleh buat ni. Ada panjat kat situ. Aku tak tahulah Triton ni aku boleh ke tidak. Itu curam. Triton aku ni dah tukar suspension F-Tune, which is agak keras. Dan sepatutnya dia sesuai hanya untuk jalan raya biasa. Tapi dia tak adalah luwet sangat kan. Still okay lah kot. Takut pula kita. Okay, akhirnya Adian dah sampai.
Kena blok polis nanti. Tadi ada roadblock. Okay, so this section is our 4x4 obstacles. 25 degree. 25 degrees. Aku sendiri tak pernah belasah straighten ni macam ni. Aku tak belasah bro, buat slow je. Oh, jatuh kau. Apa yang jatuh? So, pendek kata aku cakap kat Aiden bawa aku jalan kat playground dia ni. Tolonglah belasah Triton aku secukupnya. Macam-macam obstacle course kami lalu. Main lumpur, masuk keluar lubang macam ni pun ada. Kat dalam Triton kami dah macam head banging dah. Baru intro je ni. Korang tunggu je. Ha, ni baru betul salut lumpur kat Bendix Disc Rotor dan brake pad. Nanti kita test balik boleh break lagi ke tak? Aku sendiri tak pernah redah kolam macam ni weh. Duk pakai melawar dalam bandar je kan. Lepas tu kita masuk kawasan yang penuh dengan batu besar begini. Kasih lenjan cukup-cukup Triton ni. Barulah nama 4x4. Last kali kita masuk lock course ni. Ala-ala lalu atas kayu balak lah kan. Gempur bumi weh kat dalam Triton tu. So dah test macam-macam ni. Aiden lepaskan Triton ni dan playground ni kat aku. Aku baru tahu ini aku punya capability, aku punya 4-wheel drive yang berumur 300,000 kilometer. Okey, Aiden bagi lesen hijau besar untuk aku belasah dia punya 1.6 km track. Kali ni aku nak pakai forehead. Aku tak pernah belasah Triton aku macam ni. Ini baru belasah betul, memang nak bagi kereta rosak ni. Tak nampak. Slide. Slide weh. Slide dengan forehead memang lain macam lah. Tekannya keluar corner. Okey, ini downhill. Kena slow sikit. Dan balas. Bendix, awak okey? Okey ke tu? Aku belasah kau lagi tau. Okey? Ready? Okey, jom kena belasah. Hari tu adalah orang kata kat sini boleh lompat. Aku pun anja-anja lompat. So, Aiden dah bawa aku pergi round apa semua. So, should be aku punya disc rotor dah habis masuk selut. Segala pasir semua ada. So, mari kita belasah tengok kita boleh brake ke tidak dengan Bendix brake pad. Dah belasah cukup-cukup kan? Okey, sekarang the ultimate braking test at 80 km sejam pijak habis. Wah, bergerak pula si aku. Dan cuba kita brake. Boleh. Memang melekatlah. Gila kau tak brake. Basically, ini salah satu upgrade yang aku paling puas hati. Jiwa aku pun tenteram dengan Bendix 4-wheel drive disc rotor dan Bendix Ultimate Brake.